janganlah macam ni. Kalau awak teruskan macam ni, macam mana kita nak selesaikan masalah ni? Ya, saya tahu. Kan kita dah nak kahwin dan saya tak nak fikirkan pasal ni lagi. Ya, saya tahu. Tapi masalahnya, diorang kan ibu bapa awak. Dan saya tak nak awak jadi anak derhaka. Lagipun kita masih ada sikit peluang lagi. Cukup. Dah banyak kali saya berbincang dengan mereka. Tapi jawapannya tetap sama. Kalau nak bincang lagi pun, buang masa saja. Tapi sayang, diorang kan ibu bapa awak. Kan awak pun tunang saya. Ya, saya tahu. Tapi... Sebenarnya awak ni cintakan saya ke tak? Sayang, saya sayangkan awak dan saya cintakan awak seikhlas hati saya. Dan saya berjanji dengan awak, saya akan jaga awak seumur hidup saya. Sekarang ni, saya dah tak perlu apa-apa lagi kecuali awak. Mereka pun dah tak pedulikan saya lagi dan selalu menyusahkan awak. Saya pun sayangkan awak dengan seikhlas hati. Yang penting sekarang ni, saya nak jadi isteri awak. Sayang tak menyesal kan? Tidak. Saya berjanji, saya akan jadikan awak isteri saya yang sah. Kenapa awak bawa saya kat kedai ni? Saya bawa kat sini sebab saya nak cek awak cincin. Kita kan nak kahwin. Kalau nak kahwin, kena ada cincin. Kalau tak ada cincin, macam mana kita nak kahwin? Tapi cincin kat kedai sini macam mahal sangat lah. Saya jangan risau, Jom. Yes, what can I help you? Kami mencari cincin perkahwinan. Oh. Yang ini semua cincin perkahwinan. Mana you suka? Cantiklah cincin ni. Saya suka. Tak sukalah sebab harganya mahal sangat. Sayang, berapalah sangat harga cincin tu? Kau nak dibandingkan dengan pengorbanan sayang, tinggalkan keluarga demi saya. Lagipun, kita kahwin hanya sekali je dalam semua hidup. Saya rasa berbaloi. Baiklah, kami ambil yang ini. Okay, thank you.看起来蛮老实的。这个不错，你看起来很老实啊。这么多照片拿来干什么？哇，全部都是男生照片啊！这些照片啊，都是跟媒人婆要的。媒人婆，还有这种人的没？喂，问题是你跟媒人婆拿人照片干嘛？给阿斌看的。你看他为了一个男人呢，跟我们吵架，连我们的他都不认了。这种男人呢很危险啊，破坏我们的家庭和谐。我们呢不能让阿斌嫁给这种男人的。不就是嘛，所以呢，我们就找媒人婆来帮忙。这里啊，有些长得蛮帅的，又有事业基础，最重要呢，就是全部都是华人。给你妹看一看啊，让她知道她还有这么多的选择。哎，妹，你回来啦？冰啊，那天爸妈的语气是重了一点，你不要生我们的气哈。你们如果愿意好好谈的话，我也是不会生你们气的。那就好，大家都是一家人，有什么东西不可以谈的？来，过来坐下，我们好好的谈谈吧。妹呀，快点过来啦！你也不想跟爸妈的感情搞得这么僵啦。来啦，来坐啊！你看看这些男生怎样啊？什么？这个他今年才30岁，已经做了高级工程师，有自己的洋房，又有名牌车哦。或者这个也不错啊，他是个律师，今年33岁，月薪也有几万块呀。如果你不喜欢，这里还有好多妈，够了！我不是已经跟你讲了吗？我要嫁的人是阿专，你不要搞这样东西了。你现在是什么态度？我们这样做也是为你好，你为了一个男人就不听我们的话。不管怎样都好，下个月13号我会和阿专注册结婚。你们做什么都改变不了我的。我再问你一次，你是不是要嫁给那个男人？是。
哥，我没有你这个女儿，滚！不要管！你把我当没有生过你，你走，你走，走啊！不要理我。Sang, awak tengok apa tu? Tak ada apalah, saja tengok je. Awak masih tunggu keluarga awak datang? Awak dah tahu kan, saya memang tak ada apa-apa rahsia dengan awak. Ya, saya tahu awak tak ada apa-apa rasa dengan saya sebab saya dah lama kenal awak. Nampaknya keluarga saya masih marah dengan saya. Awak menyesal tak kahwin dengan saya? Saya takkan menyesal. Sayang, saya tahu awak ikhlas mencintai diri saya dan awak pun tahu kan saya ikhlas mencintai diri awak. Suatu hari nanti cinta kita, keluarga awak pasti akan terima. Biar masa yang akan menentukan. Saya pun harap itu. 不好意思啊，请问你们还在等着你们父母吗？因为等一下我们会有下一个 appointment， 怕会耽误到你们拍摄时间。那好吧，我们先去拍摄吧。 OK， 好，这边请。 Sayang, sayang kenapa nampak sedih je? Tak sedih lah. Hanya rasa tak sempurna je. Tak sempurna? Kenapa sayang? Perkahwinan kita ni tak sempurna Bukan pasal perkahwinan kita. Hanya saya rasa perkahwinan adalah perkara yang penting dalam seumur hidup. Jadi, sebenarnya saya harap keluarga saya dapat berada kat sini. Tapi saya faham, mereka takkan datang. Sayang, saya minta maaf. Kenapa minta maaf? Sayang, ini bukan salah awak. Tak salah saya. Kalau bukan kerana saya, mesti awak dengan keluarga awak baik. Taklah. Ni sebab keluarga saya tidak berfikiran terbuka. Tapi, saya dapat kahwin suami yang terbaik kat dunia ni. Jadi, mungkinlah ni nasib kita. 就当作是缺陷美吧。缺陷美？ Maksudnya, dalam dunia ni, tiada apa yang sempurna. Jadi, kita haruslah saling menghargai. Macam pelik je bunyi dia. Kan awak sayangkan saya, jadi awak pun samalah pelik. Oh, cakap saya pelik. Ambil. Cakap saya pelik. Pelik. Oh, cakap saya. 什么？真的？妹妹要这样子做，我是没有办法啊。哎，好了，不跟你说了，拜拜。喂，什么事啊？ 爸妈，妹妹真的是嫁给阿软了。哎，讲也讲过，骂又骂过，我还可以怎样？
我就当个少生一个女儿了。哎呀，不要讲吵吵，讲吵吵吵吵就到哎。Apa khabar semua? Mak, ayah, kakak, abang? 女儿都已经嫁了给他，他来干什么？ Mak, hari ni saya bawa Iping jumpa mak dengan ayah. 爸妈，爸妈，难得妹妹回来，就不要这样子啦，毕竟都是一家人呐。哦对啊哈，难得一家人嘛哈，就开开心心了哈。回来了就坐吧。还站在这里做什么？坐下。 Terima kasih mak, terima kasih ayah. Saya panggil Aping dulu, bukan awak. 哎，我不习惯啊，他叫我妈，我宁愿他叫我妈姐，反正我也不觉得我女儿嫁了出去。妈，阿尊先是我老公。